hidup keras dik. Yalah, walaupun seminggu kesum postmortem. Yang pertama alhamdulillah lah sebab walaupun dalam hati saya mengeluh sebab penat tau. Memang penat lah. Sebenarnya kalau kita jadi ketua lah ataupun kita jadi pengurus, memang kita kena tahu daripada A to Z. Daripada saya muda macam tu. Sebab yalah, saya balik UK umur 26, saya terus jadi pengurus kan. Muda masa tu kan. Lepas 1-2 bulan saya tahu sebenarnya saya tak tahu apa. Kerani eksekutif saya ni semua tahu lebih banyak daripada saya. Kalau saya tak pergi belajar sendiri dan buat sendiri, memang aku kena tipu dengan dia orang. Kita ya betul. Ya bos. Padahal benda lain semua kan. Jadi saya daripada awal lagi disiplinnya ialah kalau kita nak menjadi ketua, paling kurang satu pusingan kena buat sendiri. Baru you tahu sendiri. Dan kaki tangan kita, staff kita tahu, you jangan tipu dia ni, dia tahu kan. Jadi saya hari Rabu yang lepas memang saya terpacak kat situ daripada pagi tengok semua kan. Memang penat lah kan. Jadi yang baiknya alhamdulillah ialah kami tak pernah sangka lah sambutan sedemikian rupa. Itu satu. Yang keduanya, saya cukup bimbang makanan tu tak sedap. Sebab yalah, kita bukan tukang masak dan saya tak pernah ada pengalaman dengan F&B, kedai semua ni. Tapi alhamdulillah penerimaan itu cukup baik dari pelbagai aspek. Saya lihat lebih ramai orang memperkatakan tentang perusahaan sosial sekarang. Kalau sebelum ini mungkin orang tak ambil port pun tentang perusahaan sosial ni kan. Kerana ini nak berbalik kepada yang Zafrul perjuangan tadi lah. Saya daripada muda, memang satu perkara yang saya rasa nak ubah masyarakat ialah soal model perniagaan kita lah. Seboleh-bolehnya, sebelum saya mati lah, saya nak tengok lebih ramai orang berniaga, terutamanya anak muda, terutamanya Bumiputera. Orang Cina, bukanlah sebab kita perkauman ke apa, sebab orang bukan Islam, bukan Bumiputera, terutamanya Cina, itu memang darah daging dia. Tak payah ajar dia, memang dia akan berniaga. Tapi kita hasil tinggalan daripada penjajah dan dalam budaya kita, daripada saya muda kecil lagi, ada kecenderungan terutamanya anak-anak muda cerdik pandai Bumiputera ni, dia tak nak berniaga. Dia belajar tinggi-tinggi, dia nak kerja tinggi jadi bos supaya lepas tu jadi CEO bank CIMB, lepas tu jadi menteri. Kan? So, sedangkan saya daripada awal lagi, saya rasa perkara yang lebih baik untuk masyarakat ialah lebih ramai anak muda bercita-cita untuk berniaga, lebih bagus. Kerana kalau ada 1,000 orang, mesti ada 10 orang yang berjaya dengan sebaik-baiknya. Bila dia berniaga, dia buka pintu rezeki kepada orang lain. Kerana berniaga itu maksudnya kita kena ambil orang bagi bekerja kan. Tapi yalah, kita kat Malaysia ni, terutamanya Bumiputera, masih ada banyak masalah itu. Dan saya sendiri masa menteri dulu pun pernah sebut bahawa cabaran kita ialah macam mana nak memastikan lebih banyak middle class, kelas pertengahan Bumiputera yang cerdik pandai dan profesional ini ambil risiko berniaga. Sebenarnya Melayu banyak cerdik. Kalau nak tengok kelulusan kan, dari segi statistiknya, dari segi pendidikan tinggi semua tu, jurang tu tak besar mana. Jurang yang lebih besar ialah jurang pendapatan isi rumah. Dan salah satu sebab utama ialah bentuk pekerjaan. Kerana sebahagian besar daripada kelas menengah Melayu adalah makan gaji. Sedangkan terutamanya Cina lah, sebahagian besar daripada mereka walaupun berpendidikan tinggi, dia buat bisnes. Kalau dia kerja tu pun, dia kerja mungkin 10-15 tahun, lepas tu dia akan buat bisnes. Dan daripada bisnes itu, ekonomi itu berkembang dan makin berkembang lah. Jadi memang daripada kecil lagi, niat hati saya, kalau saya boleh bagi sumbangan, ialah supaya untuk melihat lebih ramai orang, terutamanya Bumiputera dan yang muda-muda dan yang cerdik pandai, terutamanya yang cerdik pandai, supaya berniaga. Sebab itu kita juga mesti lebih kreatif dalam bentuk-bentuk perniagaan dan model perniagaan yang kita
nak wujudkan untuk kita menyelesaikan pain point itu ialah dari segi, kalau dalam bahasa ekonominya, ialah capital mobilization. Maksudnya memang susah untuk dapat capital, dan saya melalui sendiri proses itu kan. Sama bila saya tubuhkan syarikat saya yang sebelum ini kan, bukan nak buat duit sebenarnya. Satu ialah satu cabaran. Saya ingat saya pernah kerja korporat semua, payah sangat kena buat syarikat ni. Membuat punyalah payah, memang betul lah payah kan. Tapi niatnya juga ialah untuk gaji budak-budak yang cerdik, latih mereka semua. Tapi saya melalui proses itu, yang mana kalau nak dapat pinjaman bank ke apa memang susah. Cuma saya bernasib baik kerana dengan pengalaman saya, dengan kedudukan saya boleh raise capital dengan angel investors. Ada pelabur yang kata, okay, I buy your idea, I put 3 million, gini kan. Tapi bukan semua orang boleh buat begitu. Jadi apatah lagi yang muda-muda. Jadi model konvensional yang mana kalau nak mulakan perniagaan ini, sama ada kena keluarkan duit banyak. Kemudian kalau ada investor pun, macam saya ada investor, lepas tu garu kepala sebab return nak bagi kat investor, profit kena gini-gini kan. Ataupun apatah lagi nak ambil pinjaman bank. Itu yang kita duk bercakap berdekad-dekad dah. Dan susah. Kalau kerajaan pula, kerajaan akan bagi grant. Lama-lama kita lahirkan grantopreneur. Dapat grant, pergi beli Mercedes. 2-3 tahun kemudian, pergi cari grant lagi kan. Sedangkan dalam Islam ada konsep yang cukup cantik. Konsep dia musyarakah, iaitu perkongsian. Dan yang lebih memalukan kita orang Islam lah kan, konsep itu telah pun dipraktikkan dalam sistem ekonomi yang lebih besar, yang kalau selalu orang sebut sebagai social market economy lah. Maksudnya dia kena ada keseimbangan di antara mencari untung semata-mata dengan matlamat masyarakat kan. Jadi melalui KESOM dengan Fleximat ni yang pertama, sebenarnya yang rakyat nampak itu semata-mata soal makanan murah lah. Sebenarnya perancangan saya satu lagi ialah satu cabaran kepada saya untuk membuktikan kepada orang ramai bahawa model social enterprise boleh berjaya. Sebab social enterprise yang banyak ada masih lagi bergantung kepada derma orang. Bagilah saya duit, kemudian daripada duit ini saya akan tolong buat perkara yang baik, moga awak dapat pahala. Tak sustainable. Boleh sustainable tapi not scalable. It's not scalable. Dia tidak mampu untuk membawa perubahan secara struktur kepada masyarakat, terutamanya untuk menangani pain points yang saya sebut tadi, macam mana anak muda semua ni kan. Jadi model yang capital model yang kita gunakan ini ialah perusahaan sosial. Maksudnya begini kan, saya ialah orang pertama yang mengambil risiko dalam kedua-dua Fleximat dengan KESOM. Saya letakkan modal saya. Kita ada perjanjian musyarakah bahawa pulangan keuntungan minima yang perlu diberikan kepada saya ialah 2.5%. Bunyi banyak lah. Sebenarnya tak banyak. RM500 sebulan je bagi kat aku. Kan lebih kurang banyak tu lah kan. Kalau RM200,000 modal untuk satu Fleximat, mahal sikit daripada KESOM lah sebab equipment dia kan RM200,000 kan, campur semua kan. So kalau 2.5% berapa? Kalau 10% RM20,000. RM20,000 bagi 4, RM5,000. RM5,000 bagi 12, lebih kurang RM400 lebih sebulan je. Kan? Dia kalau RM5,000 setahun, setiap bulan bagi 12 bulan, RM5,000 bagi 12, lebih kurang 400 lebih lah. Itu je lah yang dijanjikan kepada saya. Bezanya ialah kalau duit itu saya letak dalam bank pun memang saya dapat lebih kurang 3% lebih pun. Saya nak letak dalam ASB okey lah, tapi ASB ada had. Kan kalau dah sampai had dia tak boleh tambah dah. ASB mungkin dapat lebih sikit, 5% lebih. Letak dalam KWSP, tambah lagi dalam KWSP kan, dapatlah 5% lebih. Kalau letak dalam tabung haji dapat 3% lebih je. Jadi untuk orang macam saya,
kalau ada satu asset class kan, kalau dalam bidang kewangan kita selalu bercakap pasal asset class kan, ada fixed income lah, ada equity lah kan. Saya sebenarnya berhasrat untuk membuktikan melalui Kesum dengan Fleximat kita boleh wujudkan satu asset class baru, iaitu social enterprise punya investment ini, supaya orang macam saya boleh buat pilihan rela dan gembira untuk melabur dalam projek ekonomi seperti ini dengan pulangan yang lebih rendah 2.5%. Kalau ada keuntungan yang lebih lepas itu, sama juga saya sudi untuk berkongsi dengan pekerja dan anak muda yang mengusahakan ini, kerana selain daripada pulangan, kalaupun saya dapat tambahan 1% saja, 1% ni kau nak kira lebih kurang tambah RM100 sebulan je, tak sampai pun. Jadi saya dapatlah lebih kurang RM500 sebulan kan. Tapi itu sudah cukup menggembirakan, kerana pelaburan ini bukan untuk wang. Ini pelaburan akhirat. Kalau nak kaya, tak payahlah buat Kesum ni. Jual nasi lemak RM5 tak kaya aja. Kalau kaya-raya, buat wang MDB lah. Buat jana wibawa lah. Barulah kaya-raya. Tak adalah buat nasi lemak. Tapi cabaran kepada saya ialah kalau saya boleh buktikan model ekonomi itu, dan kita kembali kepada persoalan pasal capital, dan juga satu lagi masalah Bumi Putra, iaitu kita nak lebih ramai middle class, kelas pertengahan Bumi Putra ini terlibat dengan perniagaan. Kalau tengok jumlah middle class Bumi Putra yang mampu untuk menyumbang 50,000, 100,000 dalam perusahaan-perusahaan sosial ni sebenarnya ramai. Bos-bos besar dekat Petronas, saya tahulah, sekali dulu-dulu masa saya kat Petronas, sekali dapat bonus 12 bulan. 1 tahun dapat bonus kan. Itu tak campur lagi dekat bank, Maybank lah, itu semua. Ni semua yang gaji 40, 50, 60 ribu sebulan. Simpanan ada ratus-ratus ribu. Belum ini, kalau kita tidak buktikan, kita tak boleh nak salahkan mereka, sebab dia nak letak duit itu semata-mata risiko tinggi, takut hilang semua kan. Jadi kita kena buktikan, dan kita kena strukturkan model capital dalam perusahaan sosial ini dalam bentuk instrumen kewangan yang selamat. Model musyarakah perjanjian itu ialah dalam bentuk CULS. CULS maksudnya Cumulative Unsecured Loan Stock. Dan bila ada instrumen seperti itu, ia membolehkan, selain daripada ia lebih terjamin dari segi risiko perniagaan, dia juga boleh memastikan bahawa ada farm in dan farm out. Maksudnya kalau selepas 3-4 tahun saya sebagai pemegang loan stock itu, sebagai equity partner dan pelabur di dalam social enterprise, kalau social enterprise itu memberikan pulangan seperti yang dijanjikan 2.5 ke 3%, kemudian daripada itu juga kita tengok tiap-tiap bulan itu dia makin berkembang dan makin untung semuanya, maksudnya nilai perniagaan itu lebih besar daripada yang kita jangka awal-awal, maka equity itu sebenarnya ada nilai. Jadi kita boleh farm in dan farm out. Esok lusa saya kata okeylah, saya dah berpuas hati, dia dah 4 tahun saya dapat return yang bagus, saya nak balik duit saya. Jadi saya cari orang yang seterusnya kata, see, this is their return, sebenarnya lagi baik daripada yang saya nilai dia begini. You buy my stake di dalam social enterprise ni, then you enjoy that return. Itu konsep yang sama yang digunakan dalam perniagaan bond, syarikat-syarikat besar semua. Cuma idea itu dan juga kerangka kewangan itu tidak pernah dibawa ke peringkat bawah untuk membantu orang-orang kat bawah ni. Sebab iyalah, kalau kita serahkan kepada model kapitalis pasaran semata-mata, dia tak fikir yang kat bawah-bawah ni, dia fikir syarikat besar bilion-bilion ni lah kan. Jadi selepas seminggu lah, alhamdulillah yang saya lega sedikit. Maksudnya rakyat menerima baik
Sebab itu kita kena ingat normal distribution. Normal distribution maksudnya ada je yang maki saya, tuduh kata ini rasuah dan sebagainya kan. Ada je yang cari segala alasan, yang mendoakan kesom tutup lah, ini kerja untuk dapat mileage politik lah. Ada yang kata aku biasalah berniaga, ini mesti tak jalan lah, gini-gini kan. Yang itu kalau ikut normal distribution, itu yang fringe, yang di pinggir. Kan? Tapi majoriti rakyat saya tengok normal distribution bell tu sebenarnya menyambut baik. Jadi seminggu dia nak sampai seminggu, maksudnya hari ni seminggu lah, buka hari Sabtu ni Jumaat, seminggu kan. Yang buat saya tak tidur malam dah 2 minggu ini ialah bila kita buat perusahaan ataupun perniagaan seperti ini kan, margin dia sangat rendah, sangat nipis. Kita dah selesaikan satu perkara yang mana pelabur tidak perlu dibayar dengan tinggi, RM500 sebulan je. Dia dah berpuas hati. Okey, yang itu selesai. Jadi dia dah mengurangkan tekanan. Tapi masih lagi ada tekanan yang besar kerana margin itu sangat rendah. Oleh sebab itu maka dia perlukan volume yang tinggi. Dan volume yang tinggi itu maksudnya dia perlukan kecekapan dari segi operasi. Jadi kalau ambil kesom ni, masalah utama kita ialah terus memperbaiki SOP dan juga operasi kita supaya menjadi secekap yang mungkin. Cekap tu maksudnya begini, plating, nak letak makanan nasi tu daripada order ke plating kepada pelanggan menerima nasi tu, dia tak boleh lebih 5 minit. Tak boleh lebih 5 minit. Sebab awal-awal ni orang bersabar lah. Saya keluar pintu belakang sebab aku takut kena maki. Sebab awal-awal ni dia kedai viral kan, orang penuh kan, beratus semua. Jadi orang faham lah kalau lambat 20-30 minit. Tapi kalau dah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, orang kena tunggu 20 minit, 30 minit sebab lambat letak ni. Kalau saya pun saya maki. Jadi cabaran kita ialah macam mana kita nak memastikan kecekapan operasi. Kalau kecekapan operasi nak suruh cepat itu, bagi perniagaan biasa yang jual nasi lemak dengan ayam RM12 senang. Kita gaji pekerja je. Sekarang tak boleh. Kitchen crew memang kena ada 3 orang. Design ini ialah untuk kita jual RM5 satu pinggan itu. Kalau lebih daripada 3 orang, kita koyak. Sebab then you setiap satu pinggan tu rugi. Kan? Jadi dia hanya dengan 3 orang saja. Jadi kita nak merancang semua itu sebagai production line supaya kecekapan itu berada pada tahap yang dirancang, maksudnya plating keluar supaya orang lebih ramai dan juga volume lebih tinggi, dia smooth. Jadi yang itu yang saya satu hari perhati semua. Ada beberapa penambahbaikan yang kita kena buat kan. Contohnya sebahagian daripada dapur itu perlu kita design tambah baik kerana efficiency is a function of design juga kan, physical design, semua ada perkara. Saya dah kira sebenarnya satu pusingan bash, utilization fryer macam mana, 1 minit berapa gitu-gitu gini kan. Jadi there's a lot of science to it. Kemudian yang itu kepada kami lah yang merancang. Kemudian kita nak pastikan bahawa pekerja kita betul-betul ikut SOP dan juga mereka dipermudahkan. Jadi mungkin pada satu ketika lah, 2 minggu lagi ke, kita kena tengok untuk kita tutup 1-2 hari untuk kita tambah baik dapur supaya flow itu lebih baik. Kerana kesom hanya boleh beroperasi berpanjangan dan jual pada harga yang murah begini kalau kecekapan kita itu berada seperti yang dirancang. Jadi sekarang ni ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Saya ingat dalam 2 minggu lagi bila kita selesaikan banyak orang kata pain points, bottleneck semua tu kan. Dulu siapa yang pernah kerja kilang, logi besar-besar, yang selalu pening kepala ialah how to debottleneck the process. So once we debottleneck some of the processes, and debottlenecking sometimes require physical improvements, the way the design dan sebagainya. Even the supply chain, maksudnya ayam perlu sampai pukul berapa and how, semua tu, every little detail tu kita nak kena selesaikan. Dan lepas tu saya boleh tidur nyenyak sedikit lah. So saya ada 2 minggu. Fleximat lebih aman.
Fleximat lebih aman. Dan memang betul lah Fleximat dia lebih mudah kerana dia jual kopi, mi kari dan barang runcit kan. Kesom ni jual nasi lemak, nasi minyak semua. Jadi dia satu pengalaman yang cukup baik. Dan saya nak ucap terima kasih kepada beberapa kumpulan lah. Satu kepada orang ramai kan, sebab kami pun tak sangka dia jadi begitu kan. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada kitchen crew yang 4-5 orang. Mereka bertahan sampai hari ni. Lama lah, tiap-tiap hari dia nak kerja, semua penat semua kan. Dan banyak kelemahan itu ialah kelemahan kami yang merancang, kerana ada banyak perkara yang kami tak nampak. Yalah, kita orang mana pernah uruskan restoran, ini kali pertama semua hidup kan. Jadi tapi alhamdulillah pekerja-pekerja yang ada ni masih lagi bermotivasi. Dan kalau teruskan sokongan dan jangan jadikan dia viral seminggu 2 minggu, kerana perjuangan itu lebih besar daripada makanan RM5 ini. Perjuangannya untuk membuktikan bahawa perusahaan sosial, model perniagaan dan struktur kapital itu boleh berjaya dan boleh memberi pulangan seperti yang kita kira. Kerana kalau itu berlaku, kita boleh dapatkan, and we can mobilize the capital to fund lebih banyak anak muda, orang biasa, supaya entry barrier untuk memulakan perniagaan itu lebih rendah. Kalau dia berjaya dengan hasil usaha orang ramai, sebab ini langsung tau, tak ada kerajaan, tak ada bank, tak ada siapa-siapa tolong ni. Kita nak buktikan dengan orang ramai saja. Kalau orang ramai boleh membuktikan perkara itu boleh berlaku, then baru kita boleh tekan bank. Boleh tekan bank, boleh tekan kerajaan. Kalau orang ramai boleh buat, kenapa kerajaan tidak menumpukan kepada kaedah ini untuk membantu lebih ramai orang? Ini social experiment kan. Kita ambil contoh nasi lemak ayam goreng. Kita jual berapa RM1.5 kan. Kos dia lebih kurang RM3 lebih lah, bergantung kepada harga ayam, pembaziran. Kalau dia terlebih dalam RM3 ke RM3.5 lah. Itu kos raw material kan. So ada lebih kurang RM1 untuk kos indirect cost, maksudnya kos gaji, kos sewa, kos elektrik lah yang tu kan. Tapi perlu untuk orang faham bahawa sebenarnya kos material itu macam itulah. Sebab kalau apa-apa, masyarakat kita, macam saya sebut dalam podcast yang lepas, kita suka menormalisasikan harga tinggi. Dan bila kita menormalisasikan harga tinggi, kita memberi peluang kalau apa-apa jadi, dalihnya ialah sebab kosnya mahal, harga bahan mentah mahal. Jadi dari segi faktanya, saya ingat orang ramai boleh menilai bahawa kos untuk sepinggan nasi lemak dengan bilis yang digoreng dengan ayam goreng berempah, 1 ekor kalau 1.5 kilo ke bawah potong 12, kalau 2 kilo potong 14. Saya cakap terus kan. Kos dia lebih kurang RM3. Kalau orang jual sampai RM12, maksudnya margin kasar dia sebelum kos-kos lain, margin kasar dia lebih kurang 3 kali ganda, 300%. Sudah tentu kita tak boleh nak bandingkan apple to apple lah, sebab kesom strukturnya itu berbeza. Dia tidak ada tekanan untuk mendapatkan untung yang lebih tinggi untuk membayar kereta Alphard saya. Beda Alphard? Tak ada lah. Contohnya lah, saya tak ada Alphard. Tapi maksudnya begitulah. Sebagai pelabur ataupun rakan kongsi modal untuk Kesom dan Fleximat, Kesom dan Fleximat bayar saya dalam RM500 sebulan je. Itulah untung saya. Tak kisah jadi macam mana, dapat RM500 sebulan je. Saya pun berpuas hati sebab saya kata ini bukan untuk kaya. Kalau saya nak kaya, saya pergi buat benda lain lah. Tak payahlah buat benda ni kan. Tetapi untuk orang lain lah. Model itu berbeza kerana perniagaan itu ialah betul-betul perniagaan kapitalis. Tak kisahlah yang kecil ke yang besar. Modelnya itu ialah bukan model musyarakah, bukan model perusahaan sosial. Dia model untuk mendapat untung. Jadi bila dia model mendapat untung, contohnya kalau dia estimate setiap bulan hidup dia, maksudnya kos hidup dia lah, dia nak bayar kereta dia nak kena bayar rumah dia,
dia perlukan 6,000 sebulan. Jadi 6,000 sebulan itu mestilah ada over and above the raw material and indirect cost. Katakanlah raw material ialah RM3.50. Indirect cost kalau dia ada pekerja semua campur sepinggan jadi RM6. Tapi kalau dia jual RM6 tidak ada 1 sen pun untuk dia. Maka kalau dia kira kos dia gitu-gitu gini, saya perlukan 6,000 sebulan, itu yang jadi RM12 satu plate lah kan. So we are not here sebenarnya untuk point fingers. Tetapi saya ingat masyarakat akan tahulah kita perlukan model perniagaan, struktur kos, barang-barang asas rakyat yang lebih telus. Yang ini daripada saya menteri pun saya kata, untuk pasaran betul-betul berfungsi dengan baik supaya pengguna akan mendapat nilai yang terbaik daripada setiap RM1 mereka, kita perlukan ketelusan harga dan ketelusan pasaran. Itu salah satu perkara yang kita nak buktikan dengan KESOM dan Fleximat lah. Sebab itu dari 1 bulan ke 1 bulan, rancangan saya ialah memang saya akan kongsi dan siarkan berapa kos, berapa jual, berapa untung, kos per unit supaya orang boleh nampak kan. Rakyat akan ada pilihan masing-masing kan. Saya tak rasalah ada KESOM semua pakcik-makcik gerai semua ni bungkus, tak ada pun. Kadang-kadang kita pergi macam saya kan. Saya daripada muda suka beli gerai, dekat gerai. Bukanlah sebab aku kedekut, tapi ialah kita kira ini cara kita nak bantu kan. Jadi sebab tu saya memang bukan style yang suka pergi makan mewah semua ambil gambar Instagram, bukan saya lah. Saya kalau ikut saya makan ini ialah fiziologi je. Asalkan tak lapar dan badan ni, kalau nak makan cantik-cantik besar sekali setahun, yang lain tiap hari tu makan benda sama tu lah. Dan memang kita pergi kat gerai semualah. Jadi saya rasa itu akan tetap berlaku. Cuma kalau eksperimen yang KESOM ini berjaya, saya harap ia juga boleh